Tengok kan, anjing ni comel kan. Tapi macam biasa lah, kita orang Melayu, orang Islam, tak boleh lah nak bela kan. Tapi kalau kau nak sangat, kau ada satu pilihan lain. Jom kita tengok. Ini adalah anjing robot yang dihasilkan oleh Chery. Tapi kau akan tahu, ini adalah prototype, dia belum jual lagi. Dia kata, untuk ni, sekali charge, dia boleh main selama 2 hingga 4 jam. Dekat dia punya tablet tu, dia boleh set sama ada untuk lompat ke, untuk berlari ke, whatever semua. Dan semua ada dikawal menggunakan benda itu. Model ni semuanya model yang sama, kecuali cuma warna saja yang lain. Nampak dia boleh jalan lah, undur-undur lah, whatever semua kan. Kenapa robotik kena ada anjing kan? So mungkin, ya, ini adalah salah satu dia. Nampak? Macam-macam action dia boleh buat, macam-macam gaya dia boleh buat. Dan ini sebenarnya, robotik ni adalah hanya untuk menunjukkan betapa power ataupun dia punya kecanggihan teknologi yang boleh dihasilkan oleh Chery. So nanti mungkin kalau Chery Malaysia nak jual dan korang suka anjing, boleh beli.